Dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada hari ini juga telah diputuskan bahawa sesegera mungkin perbincangan diadakan dengan Kerajaan Sabah di peringkat pegawai, kerana kita tahu di Sabah sedang sekarang Ketua Menteri pun caretaker, jadi dimulakan segera proses perbincangan itu di antara peringkat pegawai Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Sabah, dan telah diberikan mandat supaya Datuk Ketua Siasat Perbendarahan MOF untuk mengetuai proses perbincangan dengan Kerajaan Sabah, dan Kerajaan Sabah pula diketuai oleh Siasat Kerajaan Sabah. Dan perbincangan pertama akan diadakan pada hari Isnin minggu depan. Jadi ini menunjukkan keseriusan Kerajaan Persekutuan untuk kita melaksanakan keputusan Mahkamah Tinggi tersebut yang terkait dengan kita perlu menunaikan tanggungjawab iaitu 40% hak Sabah bagi penentuan kadar pemberian khas ataupun special grant tersebut. Jadi itu perkembangannya. Isnin akan ada mesyuarat yang pertama di peringkat pegawai di antara wakil Kerajaan Persekutuan diketuai oleh Datuk Johan Merican, Ketua Siasat Perbendarahan, dan Kerajaan Sabah pula akan diketuai oleh Datuk Seri Panglima Safar Untung, Siasat Kerajaan Negeri Sabah.